Pada malam ini, marilah sama-sama kita merenung, membaca dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu surah yang diberi nama surah Yunus, iaitu merujuk ayat 90, 91 dan 92, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Surah Yunus ayat 90, 91 dan 92. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, dan kami telah menyeberangkan Bani Israel merentasi lautan, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu, lalu mereka ini diikuti oleh Fir'aun dan segala bala tenteranya, baghyan wa adwan, semata-mata untuk menindas dan menzalimi mereka, yakni Bani Israel. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan dan menceritakan kepada kita mengenai Nabi Allah Musa bersama dengan saudaranya Nabi Allah Harun. Peristiwa ini ialah satu peristiwa yang mana Allah menceritakan kedua-dua Nabi dan Rasul tersebut bertindak sebagai ketua dan pemimpin untuk membawa kaumnya, iaitu Bani Israel, keluar daripada cengkaman kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentera-tentera dia sewaktu keberadaan mereka di bumi Mesir. Jadi sebelum kita bercerita mengenai kisah tersebut, Nabi Allah Musa ini adalah seorang Nabi antara yang paling banyak diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran melebihi Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Sebagai contoh, Allah sebut nama Nabi Musa dalam Quran ni sebanyak 136 kali. Paling banyak di antara Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Dan kaumnya iaitu Bani Israel suatu ketika dahulu adalah suatu kaum yang banyak diberikan anugerah dan kurniaan nikmat oleh Allah, dan antara bangsa yang terpilih di atas muka bumi pada waktu dan zaman tersebut. Kalau kita melihat di dalam surah Baqarah sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan segala nikmat-nikmat, anugerah, pemberian dan kurniaan daripada Allah kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kamu, yakni bangsa ataupun kaum Bani Israel
berbanding dengan kaum dan bangsa-bangsa lain yang ada pada waktu dan zaman tersebut. Walau bagaimanapun ini bukanlah bermakna sampai kepada zaman Nabi Muhammad pun Bani Israel masih mendahului ataupun mendominasi keadaan tersebut. Kerana ada satu ayat lain yang diceritakan oleh Allah tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, iaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia, yang mana sifat kemuliaan tersebut ialah menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan menahan ataupun mencegah orang lain daripada melakukan perkara-perkara yang berbentuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbalik kepada kisah Nabi Musa, Nabi Musa ini yang kita tahu dan faham di dalam sejarah antara rasul yang tergolong di dalam kalangan rasul-rasul yang bersifat ulul azmi, selain daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Musa juga telah disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa fatannaka futuna. Kami akan menguji kamu dengan bermacam-macam ujian. Kami akan menguji kamu dengan pelbagai ujian. Dan ini kita dapat saksikan sendiri daripada informasi yang Allah beri di dalam ayat-ayat Al-Quran. Terutama kalau kita nak cari perkara-perkara yang melibatkan berkenaan dengan kisah Nabi Musa ni, cari dalam 4 surah. Yang ni biasanya Allah cerita agak detail dan panjang berkenaan dengan Nabi Isa. Yang pertama ialah Nabi Musa. Yang pertama ialah surah Al-Baqarah. Yang kedua ialah surah Al-A'raf. Yang ketiga dalam surah Taha, dan yang keempat dalam surah Al-Qasas. Ini antara 4 surah yang paling banyak dan detail berkenaan dengan kisah Nabi Musa. Walau bagaimanapun ada juga kisah Nabi Musa disebutkan secara cipisan oleh Allah dalam surah-surah yang lain. Sebagai contoh, surah malam ni ialah surah Yunus. Walaupun surah Yunus, kisah Nabi Yunus tu, tapi Allah sebut juga sebahagian kisah Nabi Musa, walaupun tak banyak dan tak panjang. Jadi berkaitan dengan kisah malam ni ialah kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun ni nak bawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Kerana mereka nak menuju ke satu bumi ataupun tanah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, iaitu bumi Kan'an. Bumi Kan'an ni ialah bumi Palestin lah. Cuma masa tu bumi Kan'an ni diduduki oleh satu kaum yang bernama Amaliqah pada masa tu. Kenapa mereka nak bawa keluar Bani Israel ni? Kerana sewaktu duduk di Mesir ni, Bani Israel ini sentiasa ditindas, dibuat anaya, dilakukan kezaliman ke atas mereka oleh Fir'aun dan tentera-tentera dia. Jadi seolah-olah kisah keluarnya mereka daripada bumi Mesir ini mengembalikan mereka semula ke kampung halaman mereka. Kerana asal Bani Israel ni memang bukan duduk di Mesir, tetapi dahulu mereka berhijrah secara besar-besaran, beramai-ramai daripada tempat yang Allah janjikan ni. Allah janjikan bumi apa? Bumi Palestin, dan isitulah tempat asal mereka pun. Kalau kita kembali kepada sejarah asal-usul keturunan mereka, bermula daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni memang bukan berasal daripada Palestin, sebab Nabi Ibrahim berasal dari bumi Babylon di kawasan Iraq tu. Jadi selepas
selesai dengan kes ataupun isu Namrus tu, Nabi Allah Ibrahim membawa ahli keluarganya bersama anak saudara dia Nabi Lut alaihi salam berhijrah keluar daripada Babylon menuju ke bumi Mesir. Jadi duduk di bumi Mesir tu turah terjadi kisah perampasan. Sarah isteri dia dirampas oleh Raja Mesir pada waktu tu, sehingga Raja Mesir memulangkan kembali Sarah kepada Nabi Ibrahim dan menghadiahkan seorang lagi wanita atau perempuan kan, yang diberi nama Hajar tu, mak ataupun ibu kepada Nabi Allah Ismail. Pendek cerita, selepas peristiwa tu Nabi Allah Ibrahim kembali semula ke Palestin. Duduk di situ bersama ahli keluarga dia. Di situlah banyaknya orang-orang yang berbangsa Kan'an. Sebab tu bumi itu disebut bumi Kan'an pada masa tu. Jadi bilalah Nabi Ibrahim melalui isterinya ni beranak pinak. Daripada Sarah, Nabi Allah Ibrahim dapat seorang anak lelaki diberi nama Ishak. Nabi Ishak pun menetap di Palestin. Dan kemudian Nabi Ishak berkahwin, dapat pula anak Nabi Allah Yaqub juga menetap di Palestin. Dan Nabi Allah Yaqub inilah diberi gelar sebagai Israel. Anak-anak Nabi Yaqub yang 12 tu digelar Bani Israel. Jadi memang asal Bani Israel sendiri duduk di bumi Palestin. Tetapi bila kita baca dalam kisah Nabi Allah Yusuf, 10 orang adik-beradik dia tolak Nabi Allah Yusuf sendiri dengan adik lelaki dia tu Bunyamin. 10 orang adik-beradik dia ni telah mengkhianati Nabi Allah Yusuf. Pura-pura nak buat baik dekat Nabi Yusuf, bagi tahu dekat bapak mereka nak bawa keluar adik pi jalan-jalan, pi main-main. Bapak ni dah bimbang dah, takut diapa-apakan adik ni. Mereka berjanji nak jaga adik ni betul-betul, nak jaga adik ni baik-baik. Lantas terjadilah peristiwa yang tidak diingini. Mereka ni mengkhianati Nabi Allah Yusuf. Asalnya niat mereka nak bunuh terus Nabi Yusuf, tetapi mereka tukar rancangan mereka. Mereka pergi letak Nabi Yusuf dalam apa? Dalam telaga, dalam satu sumur. Kemudian mereka cari binatang, dan daripada darah binatang tu mereka lumurkan pada baju Nabi Allah Yusuf. Balik pula cerita kat bapak, kami duk main dengan adik, jaga sungguh-sungguh dah, mari binatang buah, makan, terkam, matilah adik. Jadi kami tak dapat selamatkan dia. Hak boleh bawa balik kesan daripada baju dia ni lah. Jadi sedihnya Nabi Allah Yaqub. Jadi akibat duduk dalam telaga tu, lalu satu kafilah perdagangan nak minum air, bubuh dalam telaga, tarik atas, ada seorang budak, itulah Nabi Yusuf. Mereka bawa Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Di Mesir dia jual Nabi Yusuf ni, lalu dibeli oleh salah seorang pembesar Mesir. Dalam surah Yusuf disebut Al-Aziz. Jadi kawan tu beli dan menjadikan Yusuf sebagai anak angkat dia. Dan sepanjang berada di Mesir, banyaklah kisah suka duka yang Allah ceritakan. Fitnah dengan isteri Al-Aziz, dihumban ke dalam penjara, mentakbir mimpi 2 orang yang duduk dalam penjara, kemudian mentakbir mimpi siapa? Raja Mesir pada masa tu. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dibebaskan. Ringkas cerita, dilantik sebagai Menteri Perbendaharaan, Menteri Ekonomi lah, yang jaga hal ehwal ekonomi. Lalu ketika zaman Nabi Allah Yusuf ni jadi menteri di Mesir, pada waktu tu datanglah satu musim kemarau. Sebagaimana salah satu takbir mimpi Raja Mesir tu kan, tahun tertentu tu akan banyak tumbuhan, buah-buahan, dan tahun tertentu akan mari musim kemarau. Bila mari musim kemarau tu, yang terkesan juga ialah di bumi Palestin, bumi Kan'an. Lalu adik-beradik Nabi Yusuf yang pernah mengkhianati dia dulu pun berhijrah ke Mesir nak cari makanan, nak cari sesuatu. Lalu Nabi Allah Yusuf nampak mereka. Ringkas cerita, dengan helah yang dibuat oleh Yusuf, berjaya mengembalikan semula bapak dia dan adik-beradik dia bersatu balik.
bersatu baliklah. Adik-beradik dia pun minta maaf atas apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf minta bapak dia berhijrah, bawa semua anak beranak Bani Israel ni dari bumi Palestin pi berhijrah ke Mesir. Nah, jadi inilah asal penghijrahan Bani Israel pi duduk di Mesir. Tapi pada waktu Nabi Allah Yusuf ni bukan zaman Fir'aun memerintah. Fir'aun tu ada, cucu cicit keturunan dia ada, tapi itu bukan zaman pemerintahan mereka, kerana zaman Nabi Allah Yusuf ni zaman bangsa Hyksos memerintah. Jadi di sini Bani Israel dapat banyak keistimewaan. Walaupun mereka asal kaum pendatang, mereka ada pekerjaan yang baik, mereka ada tanah, mereka ada rumah, mereka ada kebun, mereka ada tanah. Jadi bila salah seorang pahlawan Mesir, iaitu Ahmos ni memberontak balik, seolah-olah keturunan daripada Fir'aun dulu tu dah lama mereka diperintah oleh bangsa Hyksos ni, mereka nak memberontak balik. Lalu mereka dapat balik pemerintahan Mesir, lalu naiklah takhta Fir'aun untuk dinasti seterusnya. Jadi pada masa tu kembalilah semula pemerintahan Fir'aun. Masa Fir'aun memerintah balik tu tak ada lah, teruklah Bani Israel kenanya, tak ada lah keistimewaan seperti zaman-zaman sebelum tu. Jadi pemerintahan pada masa tu adalah Fir'aun tertentu dah. Ada Fir'aun Seti 1, Seti 2, Fir'aun Ramses 2, Ramses 1, banyak lah, termasuk sampailah ke zaman Nabi Allah Musa. Sebab tu dulu ada satu kontroversi lah. Ada satu kontroversi yang mana ditemui apa? Ditemui banyaknya bentuk-bentuk tulisan Mesir yang kita panggil tulisan purba atau kuno ni, yang disebut sebagai hieroglif. Jadi hieroglif ni dia guna simbol-simbol tertentu. Macam simbol ni memaknakan apa, lambang apa. Yang ni memerlukan ilmu yang kita panggil Egyptologi untuk fahami ataupun dekod di sebalik logo-logo tadi. Sebab tu satu ketika tu ditemui gambar macam helikopter kan. Gambar macam helikopter, gambar macam kapal selam, gambar apa lagi? Gambar macam-macam, seolah-olah orang tengok, ilmu orang dulu ni dah ada bentuk helikopter, macam di tulisan tu, lukisan tu helikopter, kapal selam, lebih kurang macam tu lah. Jadi banyaklah geng-geng ni dikut jadi macam-macam. Yang sebenar apa berlaku? Kalau kita baca sejarah yang sebenar, itu disebut sebagai helikopter Abydos. Apa maksud helikopter Abydos? Abydos tu bukan apa. Abydos tu nama satu tempat, dia nama kuil tu Abydos. Biasanya dalam piramid tu tak ada benda-benda tu. Hieroglifis tu tak ada dalam piramid. Biasa benda tu ditulis di kuil-kuil. Di kuil-kuil untuk memperingati. Jadi di kuil tu nama Abydos. Tempat dibina kuil tu nama Abydos. Abydos ni dibina pada zaman pemerintahan Fir'aun Seti 1. Fir'aun Seti 1. Jadi pada zaman tersebut, Fir'aun ni guna huruf-huruf hieroglif ni nak cerita. Dia nak cerita apa? Nak cerita pada zaman pemerintahan dia tu apa yang dia dah buat. Macam pemimpin sekarang lah, bila bertukar pemerintahan, kalau boleh orang nak kenal zaman pemerintahan dia tu dia buat apa. Contoh kita kata, kalau kita ni dilantik jadi pemimpin, hak sebelum ni buat bangunan ni, hak sebelum ni buat projek ni. Masa aku memerintah pun aku nak suruh rakyat kenang aku buat apa zaman aku tu. Jadi dia ceritalah di situ, dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni, dengan huruf-huruf tadi. Ni zaman Seti 1. Tapi bila mari anak dia Ramses 1, mari Ramses 1 ni dia nak cerita jugalah sama macam bapak dia. Tetapi bila dia nak cerita ni, dah banyak dah tulisan tu, hampir dipenuhi dalam tu. Dia suruh orang buat, ni lebih kurang saya cerita, dia suruh orang buat pasal kelebihan dia, dia ambil plate tu, dia tampal atas tulisan hak bapak dia tulis. Contoh dalam ni ada penuh dah. Pemimpin dulu duk tulis, aku buat ni, bila saya naik, tak ada tempat dah aku nak tulis ni. Semua dia tulis ni. Lagu mana ni?
Saya suruh orang lain tulis di satu plate lain, ambil plate tu tampal tindan atas sebelum tu. Jadi bila benda tu tindan, lama-lama berlaku hakisan, dia jadi pertindanan, benda tu keluarlah benda yang kata macam helikopter, sebenarnya bukan helikopter pun. Jadi tulisan hak sebelum tu campur hak tampal tu jadi terhakis-terhakis, oh nampak macam helikopter. Tu yang disebut helikopter Abydos. Bukan kata helikopter betul, helikopter tu sebab macam helikopter, Abydos tu nama kuil di satu tempat, nama Abydos tu. Tak ada apa-apa pun. Jadi kita takut ni jadi silap pemahaman. Okey, kalau kita lah ni tak apa banyak tempat lagi nak buat tak? Kalau orang buat situ nak cerita pasal dia, kita pergi bina tempat lain, banyak lagi tempat. Okey. Pendek cerita ringkas tu, mari zaman kezaliman Fir'aun. Dan satu ketika Fir'aun ni bermimpi. Bila Fir'aun bermimpi, Fir'aun mimpi jadi lagu mana? Dia mimpi, dia nampak suasana tu bola api keluar daripada bumi Baitul Maqdis. Bola api keluar daripada bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu duduk di mana? Palestin lah. Dan bola api ni terbang melayang sampai ke negeri dia, negeri Mesir. Oh, jauh dari bola api tu terbang sampai ke negeri Mesir. Dan bola api ni berlegar-legar hanya di rumah bangsa Kipti. Maksudnya dia masuk dalam rumah bangsa Kipti, jumpa rumah bangsa Kipti, dia masuk. Tapi api ni tak sentuh pun rumah orang-orang Bani Israel. Jadi bila sedar, Fir'aun ni terkejutlah dengan mimpi dia. Jadi dia panggil lah segala mak nenek, ahli nujum dia, ahli sihir dia, nak tanya takwil dan takbir. Aku mimpi macam ni, apa alamat dia? Jadi ahli-ahli nujum ni, di samping dengan utusan dia yang dia teris macam mana, dia suruh utusan dia ni menyamar, masuk jadi orang biasa di kalangan Bani Israel, ambil korek cerita-cerita yang ada daripada kalangan Bani Israel. Mesti mereka simpan satu benda. Jadi contoh bila menyamak ni, mereka dapat tahu di kalangan Bani Israel ni seolah-olah mereka sedang menunggu seorang penyelamat. Satu ketika mereka yakin di kalangan mereka akan lahir seorang penyelamat yang akan mengeluarkan mereka daripada kezaliman Fir'aun ni. Tapi tak tahu bila lah. Tapi mereka duk tunggu penyelamat tu. Jadi digabung dengan informasi daripada Bani Israel yang mereka dapat dengan takwil mimpi Fir'aun tadi. Ahli nujum tu kata apa? Sesungguhnya satu masa akan lahir seorang budak lelaki yang mana budak lelaki ni akan menghancurkan kerajaan tuanku. Oh, dengar lagu tu lain, baralah Fir'aun kan. Jadi apa keputusan yang dibuat? Keputusan yang dibuat, setiap anak lelaki yang bakal lahir daripada wanita-wanita Bani Israel kita kena bunuh. Kalau anak perempuan biarlah dia hidup. Tapi bila kata nak bunuh tu, ada yang menentang. Berani pula mereka lawan Fir'aun. Bukan nak menentang Fir'aun, tapi mereka nak bagi pandangan. Dia kata lagu manalah sekiranya setiap anak lelaki daripada Bani Israel ni bila lahir, kita bunuh. Lahir bunuh, lahir bunuh. Lani ni yang duk kerja dengan kita, hak jadi kuli, hak jadi orang bawahan, hak jadi buruh kasar, semua Bani Israel. Kita zalimi mereka, kita tindah mereka. Lani pun umur mereka duk main 30, 40. Satu masa umur mereka ni akan jadi berapa? Jadi 50, jadi 60. Nak jadi buruh kasar, nak angkat batu besar 50, 60 tak larat dah. Hak duk ada ni akan jadi makin tua. Tiba-tiba hak baru nak hidup, kita duk kutip bunuh. Lagi siapa nak jadi pekerja tu? Boleh faham tak maksud dia tu? Kita lah ni duk tindah tak? Kita duk tindah. Kita mari satu tempat, kita tindah bangsa tu. Dia duk jadi kuli kita, duk jadi buruh kasar kita. Lah ni tak apalah, dia cergas sihat lagi, umur 30, umur 40. Satu masa akan jadi umur 60, tak larat dah. Tiba-tiba perempuan-perempuan dia ni hak beranak kita dak kutip bunuh hak lelaki tu. Hak lelaki pun pupus, hak ni pun makin tua akan mati, siapa nak jadi pekerja pula? Takkan nak suruh orang kita sendiri ganti kan? Jadi betul juga lagu tu. Bila dia berasa betul tu, itulah dibuat selang-seli. Contoh kalau tahun ni kita bunuh, tahun depan kita biar.
Tahun ni kita bunuh, tahun depan kita biak. Maka nasib baik kepada abang Nabi Musa, tahun Nabi Allah Harun lahir, tahun tak kena bunuh, tahun dilepaskan, selamatlah. Tapi mari tahun Nabi Musa lahir, tahun hak kena bunuh. Tu jadi mak dia letak dalam kotak tu. Kalau nak kata terancam, patut bukan Nabi Musa saja terancam, abang dia pun akan terancam. Tapi sebab dibuat penggiliran tahun tu, tu pun sebenar ramai yang menganggap kalau betul-betul kita membaca tafsiran dalam Al-Quran, adakah betul-betul mak Nabi Musa ni peranyuk Nabi Musa? Kita duduk dengar kan kuliah-kuliah, mak Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa dalam kotak. Betul ke mak Nabi Musa peranyuk dalam kotak tu? Betul dalam kotak tu, tapi bukan peranyuk. Dia sebenar dia buat macam ni, bila dah terlepas, contoh dia berjaya lahirkan Nabi Musa dalam keadaan selamat. Walaupun begitu, bila dia selamat, puak-puak ni akan tetap datang nak kuarantin. Takut ada wanita lain mengandung ke, wanita lain baru lahir ke, sentiasa akan ada. Jadi mak dia ni sengaja buat kotak. Dia letak kotak ni di tebing sungai, tapi di hujung kotak tu dia ikat dengan tali. Satu tali pada kotak, satu tali ni pada dia. Jadi bila mari geng-geng ni nak siasat, nak cari budak-budak, dia akan letak Nabi Musa dalam kotak peranyuk, tapi hujung tali ni ada dengan dia, dia ikatlah di mana-mana. Jadi bila geng ni mari geledah rumah, pecah rumah, tak ada. Bila geng tu balik, dia ambil balik tali tu tali. Tapi hari tu tiba-tiba dengan tergesa-gesa, dia hanya lepas kotak, tali hak ujung ni tak ada ikat. Nak cepat sangat. Bila nak cepat sangat, okey, ready, tak ada apa. Tapi bila nak pergi ambil tali, Allah tak ingat ikat. Itu yang jadi hanyut tu, bukan kata dia tu nak peranyuk, tapi sebab kesnya macam tu. Sebab itulah dia suruh kakak Nabi Musa yang sulung yang nama Maryam tu, ikutilah jejak kotak tersebut kat tepi sungai kan. Jadi ikutlah kakak ni, tengok. Last sekali sampai mana? Last sekali kotak tu berhenti kat mana? Di taman ataupun di kolam istana Fir'aun. Tak boleh nak bayang perkiraan dan percaturan Allah dah. Tempat yang paling kalau boleh dalam kepala, dalam otak seorang mak, tempat itulah paling jangan sekali kotak tu singgah. Tapi Allah nak letak situlah tempat dia nak singgah. Nak suruh Nabi Musa ni dijaga oleh Fir'aun sendiri, membesar dalam istana Fir'aun. Nabi Musa diberi makan dan minum oleh makanan dalam istana Fir'aun, minuman dalam istana Fir'aun. Belajar dalam istana Fir'aun, dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dan kalau boleh harap-harap, kalau kotak hanyut macam tu, kita mengharap singgah di mana? Singgah di mana? Kalau kita kena kat anak kita. Kalaulah singgah di depan pintu nursery mana-mana ke, okey juga kan. Depan pintu rumah anak yatim kau, selamat sikit. Ni tempat hak kita, kalau boleh jangan tempat ni. Allah, tempat tu lah dia nak singgah. Itulah percaturan Allah. Akhirnya Nabi Musa itu membesar dan akhirnya terjadilah peristiwa Nabi Musa ni tersilap tumbuk apa? Salah seorang bangsa Kipti sekali tertumbuk, tak sengaja. Sekali tertumbuk tu mati terus. Mati terus, tersilap tumbuk, mati kawan tu. Dia anggap bersalah lah, membunuh jiwa orang lain. Tambah-tambah tu orang Mesir. Lalu dia lari ke negeri Madian. Duduk di situ hampir 10 tahun. Lama dah duduk situ, ada isteri, ada anak, kembali semula ke Mesir. Tengah jalan bila Allah sesatkan dia di kaki Bukit Tursina tu, malam tu lah kes dalam surah Taha, dia nampak pucuk api kan atas pokok tu, dia pergi situ. Situlah pertemuan dengan Allah. Yang Allah minta kepada dia supaya menanggalkan selipar. Allah suruh dia baling tongkat, tongkat tu jadi ulat. Kemudian Allah suruh letak tangan dia di celah ketiak dia, bila angkat tangan tu jadi putih. Bawalah dua mukjizat ni bersama dengan saudara kamu Harun tu pergi menghadap Fir'aun. Bila duduk depan Fir'aun, cakap elok-elok, cakap baik-baik dengan santun bahasa yang lemah lembut. Moga-moga dia insaf. Moga-moga dia dapat mengenal kembali hakikat diri dia sebagai hamba Allah. Tapi bila Nabi Musa nak bawa benda tu, Fir'aun panggil siapa nak lawan Musa?
Panggil ahli sihir dia pula, geng-geng ahli sihir dia, lempak tali jadi ulat, lempak tali jadi ulat. Nabi Musa lempak tongkat dia jadi ulat besar, makan habis kat mana ada. Bila ahli sihir ni tengok, dia kata ni bukan sihir dah ni, sebab sihir ni dia adalah hipnotis, dia adalah khayalan, dia tak boleh mencederakan sihir yang lain. Ni jenis bila kita tu sihir, mari hak dia ni makan hak kita ni bukan sihir dah ni. Ni jenis benda hak lagi tinggi pada sihir ni. Inilah disebut mukjizat ni. Kalau sihir dia tak boleh makan hak lain. Contoh abang ni lempak tali jadi ulat, saya lempak tali jadi ulat juga, tapi ulat saya ni kalau boleh makan tu bukan sihir dah tu. Sihir dia tak boleh. Jadi berimanlah mereka dengan Nabi Musa. Bila beriman saja marah Fir'aunnya. Adakah kamu beriman sebelum mendapat keizinan daripada aku? Nak beriman kena minta izin dia dulu. Bukan main-main Fir'aun. Tu ditangkap tanpa budi bicara. Ni ISA zaman Fir'aun tu, dia tangkap, dia tak ada budi bicara dah, hukum terus dah, dihukum. Lepas tu lah dia buat hal-hal yang macam-macam tu. Di tengah-tengah tu lah Allah hukum dia dengan berapa Nazih? 10 benda tu kan. Hak mari kutu, hak mari belalang, hak mari katak, macam-macam tu. Kemarau apa, insaf sekejap. Fir'aun ni Musa minta kamu doa kepada Tuhan kamu, tarik balik semua benda ni. Kalau tarik balik tu okey sikit, arak-arak doa tarik balik tu insaf lah dia dah. Mari tarik balik tak insaf juga. Bila tak insaf, dia nak buat benda-benda penganiayaan lagi. Ringkas cerita tu, kita cerita ringkas sangat lah tu. Ni zaman nak keluar dah. Jadi malam tu Nabi Musa nak bawa keluar Bani Israel. Dia ada cerita lah pasal nak cari maqam Nabi Yusuf tu, tapi tak apalah, kita skip di situ. Jadi bila keluar pada malam tersebut, Fir'aun dah tahu dah. Tengah malam tu Nabi Musa dengan Nabi Harun ni bawa Bani Israel keluar. Tahu dah. Jadi bila tahu ni, dia tak kejap malam tu, walaupun dia tahu Musa keluar dah bawa Bani Israel. Dia tak kejap pun malam tu. Dia kata kita akan mula kejap Musa yang bawa Bani Israel ni keluar bila tiba ayam pertama yang berkokok pagi esok, kita keluar. Pasal apa dia tak kejap malam tu? Kerana bagi mereka, bila Nabi Musa keluar ni, keluar naik kenderaan ke jalan kaki? Jalan kaki lah. Dia nak kejap esok jalan kaki ke naik kenderaan? Bagi dia sempatlah, dan dia nak pergi ke mana pun tengah padang pasir. Jadi ditakdirkan Allah ni, tuan-tuan boleh riwayat, boleh tengok riwayat dalam surah Baqarah. Satu riwayat daripada Imam Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada Abu Ishaq Al-Hamdani, daripada Amr bin Maimun Al-Audi. Riwayat ni panjang. Dia cerita Fir'aun kata kita akan kejak Nabi Musa ni pada keesokan hari selepas mendengar bunyi kokokan ayam yang pertama. Ditakdirkan Allah, pagi esok tu tak ada seekor ayam pun mau berkokok. Kita harapkan biarlah malam ni dia nak pergi pun jalan kaki je. Set dia kita esok, contoh kalau kita nak kejak dengan motor, kita nak kejak dengan bas, nak kejak dengan lori, dan tu tengah jalan tu, kita tunggulah esok lepas subuh. Tiba-tiba seorang pun tak bangun subuh. Nak bagi gambaran, bangun pula tengah hari dah. Allah, pasal apa tak ada ayam berkokok pagi ni? Jadi bila bangun lewat tu, dia minta orang-orang dia sediakan beratus-ratus kambing depan dia. Kambing ni dia sembelih sekok-sekok. Dan dia sebut apa? Dia kata, sebelum aku ambil hati daripada setiap kambing yang disembelih ni, sebelum aku ambil hati kambing ni, aku nak di hadapan aku dah ada 600,000 daripada bangsa Kipti. Jadi dia duduk sembelih tu, sebelum dia ambil hati kambing hak pertama daripada sembelih tu, aku nak dah berkumpul 600,000 depan aku. Jadi marilah 600,000. Hak Nabi Musa buat keluar pun 600,000, hampir sama. Bersiap semua lebih kurang, maka bertolaklah. Dan Fir'aun sendiri naik apa? Hak jumpa dalam sungai ni apa Nazih? Kesan-kesan chariot tak? Tahu chariot tu apa? Chariot tu hak ikat belakang kuda, yang dia macam ada roda dua tu, kita naik berdiri atas tu.
Macam Bahubali punya cerita tu lah. Pernah tengok cerita Bahubali? Kan dia dengan abang dia tu, adik dia tu naik benda tu lah kan. Tapi dia lagi hebat, dia punya ceria, ada pisau berpusau-putar lah. Tu fiction film lah. Tapi nak abangnya ceria dengan kuda, dengan untanya, macam-macam lah. Tambahan lagi, siap dengan senjata, confirm dah. Mesti bawa pedang, bawa lembing, bawa panah. Yang kawan tu hak kita nak kejak, tak ada apa pun. Jadi bila kejak, maka pendek cerita, ringkas cerita, sampailah Nabi Musa dengan Bani Israel di gigi Laut Merah, tepian Laut Merah. Kita jalan jauh-jauh ni, sampai dah di tepi depan kita tu Laut Merah. Tapi di belakang siapa? Di belakang kawan tu duduk kejak. Sudah. Inilah disebut oleh surah Asy-Syu'ara ayat 61. Apa tu? Hatta tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sehingga apabila kedua-dua belah pihak ni, tara al-jam'ani, bahasa nak bagi mudah faham, pengikut-pengikut Nabi Musa pun nampak dah Fir'aun hadut tengah kejak daripada jauh ni pun dah nampak dah kelompok Nabi Musa. Dua-dua ni saling nampak, pandang memandang. Qala ashabu Musa, maka berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita telah berjaya dijejaki, disusuli oleh mereka. Sudahlah, mereka dah dapat kita. Ayat 62 sambungan daripada ayat tadi. Nabi Musa kata apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita sesekali tidak akan dapat disusuli dan dijejaki. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa berserta denganku, sayahdin, dia akan bagi petunjuk kepadaku. Bila Nabi Musa kata macam tu, lalu salah seorang pengikut dia, iaitu Yusha. Siapa Yusha ni? Yusha ni pemuda yang ikut Nabi Musa bawa ikan yang cari Nabi Khidir. Dalam surah Kahfi tu kan, Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir, ada seorang pemuda bawa ikan tu. Tu Nabi Yusha. Dikatakan dia juga seorang Nabi, cicit kepada Nabi Allah Yusuf, keturunan Nabi Allah Yusuf, iaitu Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Dia mari daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa, adik-beradik Nabi Yusuf, Levi tu. Musa bin Imran, Imran bin Qahat, Qahat bin Azar, Azar bin Lewi. Jadi Lewi hak ketuk nenek moyang Nabi Musa, adik-beradik dengan Nabi Allah Yusuf. Sama-sama Bani Israel. Jadi dua mereka ni lebih kurang sepupu, dua pupu, tiga pupu, empat pupu lah, kalau bahasa mudah kita. Anak beranak lagi. Jadi bila kata Tuhanku akan bagi petunjuk, Yusha ni pergi tanya Nabi Musa, depan kita laut, belakang kita Fir'aun, apa sekarang petunjuk daripada Tuhanmu? Nabi Musa tunjuk ke arah laut. Tunjuk ke arah laut. Dia pun naik ke atas seekor kuda. Dia pacu kuda dia dengan laju masuk dalam laut. Yusha ni masuk dalam laut. Tahap kudrat kuda paling tinggi, lebar mana boleh pergi tengah laut dengan kuda. Sampai satu masa mari ombak, beres sampai tepi balik. Pergi jumpa Nabi Musa. Bagaimana dengan petunjuk Tuhanmu? Sesungguhnya aku yakin dan percaya, wahai Musa, kamu bukan seorang pendusta dan kamu sesekali tidak didustakan. Nabi Musa tunjuk sekali lagi ke arah laut. Naik sekali lagi dia. Try lagi masuk dalam laut. Mari ombak kuat. Redah mari tepi pula. Sampai 3 kali. Maka datanglah. Apa dia? Wahyu daripada Allah supaya Nabi Musa menggunakan wasilah perantaraan tongkat dia. Suruh pergi buat apa kat tengah laut tu. Ambil tongkat tu, pukul. Jadi bila Nabi Musa pukul tongkat dia ke laut, apa yang jadi pada laut? Laut tu terbelah. Ni salah satu mukjizat Nabi Musa. Sebelum ni dia dah guna tongkat dia untuk tunjuk depan Fir'aun, lempar tongkat jadi ular. Ni pukul tongkat tu laut atas nisbah kudrat biasa. Kalau kita ambil tongkat tu pukul laut, jadi apa kalau kita pukul? Tak jadi apalah. Tapi bila mukjizat, inilah kata, bila ni manusia tersepit, manusia tertekan, Allah nak bagi sesuatu ke lapangan. Jadi terbelahlah laut tadi.
Dalam tafsir Ibnu Katsir cerita berkenaan dengan ayat ni, bagaimanakah sebenar bentuk laut tu terbelah? Laut tu terbelah, sebelum ni kita anggap terbelah macam mana? Terbelah tu. Terbelah dua kan? Yang sebenarnya bukan terbelah dua. Dalam tafsir cerita terbelah 12 belahan. Sama dengan jumlah 12 Bani Israel hak ikut dia. Jadi kenapa ada 12 belahan laut? Sebab setiap bani itu kena ikut lorong ahli keluarga masing-masing. Contoh kalau saya ni keturunan Yusuf, saya kena guna lorong Yusuf. Anak beranak Nabi Yusuf saja guna lorong tu. Kalau dia keturunan Levi, maka dia kena guna lorong hak Levi punya. Kalau Yahuza, lorong Yahuza. Kalau Syamun, lorong Syamun. Kalau Jad, lorong Jad. Ikut 12 sibt. Dia panggil 12 Bani Israel tu. Jadi ada 12 lorong. Jadi bila nak berjalan ni, nak habaknya rahmat Allah atas mereka, Allah nak permudahkan lagi. Buka surah Taha 77. Bagaimana cara Allah memudahkan? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darkan wa la tashqa. Dan jadikanlah bagi mereka jalan di dalam laut itu kering, yabasa. Bayangkan macam ni, contohlah, kalau kita boleh belah laut, laut tu terbelah kan? Tapi satu benda yang terkesan sebelum ni ada air, contoh macam laut terbelah, tengah dia tu akan jadi tanah. Jadi satu kesan yang sebelum ni ada air, dia jadi apa tanah tu? Becok macam kita lepas musim tengkujuh kan. Sawah kita dulu, kita nak pergi cari ikan keli, kita nak pergi sumbat tangan nak cari ikan haruan. Walaupun kita duk air tu kita kocah tepi, kicah tepi, jalan tu memang lecok. Laut pun samalah, walaupun laut tu terbelah, tanah bekas kena air laut tu akan lecak. Bila lecak, menyusahkan perjalanan. Bayangkan nak berjalan melekat, bayangkan nak berjalan melekit. Lagi lambat. Orang duk kejap nak dekat dah. Jadi satu rahmat Allah buat, jadikan jalan bagi mereka dalam laut tu ya basah, kering. Allah perintahkan angin, angin mari jadi kering. Macam tanah tu tak pernah kena air. Macam kita jalan tanah hak kering ni, patut belecak lah kan. La takhafu darkan. Dan jangan sesekali masa kamu berjalan tu kamu terfikir mereka akan dan kamu, tangkap kamu. Masa berjalan masuk tu jangan letak dalam kepala ni, jangan sekali-kali takut kan dan kan, depa kejap kan dan kan. Tak payah fikir benda tu, insya-Allah selamat. Wala tashqa. Dan kamu sesekali tidak akan ditimpa kecelakaan. Satu benda, biasalah orang dalam keadaan macam depa tu, bila nak menyeberang mesti duk berasa kandan juga depa ikut, kandan juga depa ikut. Satu lagi, hak duduk dalam hati akan rasa apa bila keadaan tu berlaku, kalau kena kat kita pun. Kan sampai tengah ni, laut ni tangkuk balik, empi ya kita. Tu biasa kan, mesti ada rasa tu. Jadi wala tashqa ni jangan kamu berasa sampai di tengah tu laut tu akan tangkuk balik, kamu akan lemah dalam ni. Jangan dua tu ada dalam kamu. Hak dia apa nak dan kita pun jangan fikir. Hak berasa laut tu akan tangkuk, kita akan lemah pun jangan fikir. Jadi seberanglah. Jadi bila keadaan demikian, bayangkan ada 12 lorong tuan-tuan. Jadi Allah rahmat dia lagi. Dalam Ibnu Katsir cerita, di antara celah-celah belahan laut tu Allah buat seperti cerminan, seperti ada tingkap, ada jendela, kita boleh tengok orang hak sebelah kita. Contoh air laut kan, kita kata air laut tinggi. Bila kita ikut lorong kita, kalau tak ada macam cermin ke macam jendela, kita tak tahu adik-beradik aku jalan ke tak lagi, adik-beradik aku sampai ke mana dah, aku tertinggal, mereka ke depan ke, aku ke depan, mereka tertinggal. Jadi Allah tak mau bagi rasa macam tu, Allah buat macam tingkat cermin. Lepas dah ni, selamat. Jadi dia rasa lega nak berjalan tu. Dia nampak hak belah ni, hak belah tu pun nampak, selamat belakang. Yalah, bila berjalan kita tak ada petunjuk tu, kita pun risau kan. Jalan, contoh kita jalan tengah malam, kawan tu kan jatuh telaga buruk, kan hak ni pi kok lain, kan hak ni tala kok lain. Kita akan rasa macam tu. Jadi bila berjalan ni, sampai dah di sana, barulah Fir'aun sampai sini. Kawan tu nak sampai belah sana dah. Jadi bila Fir'aun nak sampai sini, apa jadi?
Fir'aun tengok benda tu, tengok keadaan laut tu, Fir'aun mari ngeri dah. Fir'aun pun takut juga. Fir'aun pun takut walaupun dia mengaku jadi walaupun dia pernah sebut dalam Quran, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Mari lagu tu dia pun takut. Jadi bila dia takut, sebenarnya Fir'aun ni dah kurung niat dia. Maksud kurung, kalau boleh dia tak mau masuk, dia nak pusing balik, biarlah terlepas-lepas. Tapi pasal apa yang Fir'aun masuk juga? Pasal apa Fir'aun masuk juga? Apa sebenarnya yang berlaku? Dalam keadaan dia niat nak patah balik, tapi tiba-tiba masuk. Pasal apa masuk? Masa itulah Allah mengutuskan Jibril alaihi salam. Jibril ni, dia turun dalam gambaran seorang manusia. Jibril ni naik kuda. Kuda tu tak pastilah daripada syurga ke, atau kuda yang khusus dihaskan untuk Jibril. Jadi orang lain tak nampak Jibril ni. Tapi siapa yang nampak? Yang nampak ialah binatang yang ditunggangi oleh Fir'aun dan tentera-tentera dia. Fir'aun naik kuda, tentera dia pun naik kuda. Jadi tugas kuda Jibril ni pi menyelit celah kuda-kuda depa ni, dia jadi macam magnet. Dia tarik perhatian kuda lain supaya ikut dia. Dalam keadaan kita tak nampak, kita duduk atas kuda. Ada satu kuda yang gaib duk tarik kuda kita. Contohlah kalau kita macam orang, mailah ikut aku, mailah. Jadi kuda lain tu tertarik, pi je. Walaupun tuan atas kuda tak mau pi, kalau kuda dia pi lagu mana? Kuda dia pi sekali dengan dia pun kena pi. Kita duduk atas kuda tu yang kena tarik. Bukan tarik dengan tali. Kita macam perhatian lah. Macam kita ni orang, ada perempuan cantik lah kan, biasa dalam filem kan. Kawan ni pula ikut perempuan cantik, padahal di belakang perempuan cantik tu ada gaung dalam. Cuma dia panggil halusinasi dia je tak. Nampak perempuan kata, sayang, datang dekat. Dia pun makin dekat. Last sekali perempuan tu hilang, dia jatuh dalam gaung. Tu kita kata nak bagi gambaran tarikan kuda tu. Jadi semua kuda tu duk tertarik dengan kuda Jibril tu, duk ikut masuk. Last sekali dengan tuan atas kuda pun kena pi. Asalnya tak mau pi. Dah bila pi, apa yang disebut oleh Fir'aun, sesungguhnya kita lebih berhak untuk menyeberangi laut ini berbanding dengan Musa dan Bani Israel. Action, dan lagi di action situ tu. Kita lebih berhak daripada Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi laut ni. Jadi bila masuk, ramai-ramai ni. Di belakang sekali tu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail dengan kuda dia. Tujuan dia untuk backup. Macam kita nak masuk lembu dalam kandang, ada dah hak masuk dalam kandang. Hak tak masuk lagi ni, macam kita duk tuai belakang. Okey, duk kalih. Ni tak masuk lagi. Masuk. Nak pastikan semua masuk. Jadi bila semua masuk, Jibril duduk depan, Mikail duduk belakang. Sampai di tengah-tengah laut, apa jadi? Tangkuk balik lah. Tangkuk balik hak ni bukan kata Fir'aun, siapa-siapa pun terumbang ambing dah. Laut jadi macam biasa dah. Okey. Bila jadi macam biasa, laut ni lemah lah. Hak tu lemah, hak tu hanyut, hak tu mati, hak tu duk telan air, sak tercungak-cungak, termasuklah siapa? Fir'aun sendiri. Okey. Baru sambung ayat dia. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuba wa adwan hatta iza adrakahul gharaq, sehinggalah apabila Fir'aun ini dalam keadaan al-gharaq, hampir tenggelam. Kalau kita orang hak nak mati ni tengah sakarat lah, hampir dah saat maut dia. Dia kata apa? Allah rakam perkataan Fir'aun ni. Waktu dia nak mati tu Allah rakam, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya aku beriman bahawa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani padanya oleh Bani Israel. Sekarang aku beriman dah. Beriman pada siapa? Beriman pada Tuhan yang selama ini diimani oleh Bani Israel. Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu siapa? Allah. Itulah Tuhan Nabi Musa, Tuhan Bani Israel, Tuhan bagi Fir'aun dan Tuhan semua makhluk. Pada hari ini hampir nak nazak, hampir nak sakarat, mengaku dia, hari ini aku beriman dah dengan Tuhan tu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam juga. Lagu Fir'aun nak
wa ana minal muslimin. Kita selalu sebut wa ana minal muslimin ni di mana? Sebelum baca Fatihah tu kan, dalam doa iftitah tu kan, baca doa iftitah wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di dalam golongan yang tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Serah diri sungguh dah hari ni tak boleh nak buat apa. Baik, bila tengok Fir'aun sebut tu, maknanya Fir'aun orang mati boleh sebut tak kalimah tu? Tak boleh, maksudnya sebelum mati. Jadi ada juga perbahasan, di saat tu dia beriman, Allah terima tak taubat dia? Sudah. Masa tu contoh ni keadaan dia, kita cuba buat gambaran tak? Nak kira nak lemah tu. Sekarang aku yakin dah, aku percaya, aku beriman dah, Tuhan yang sebenar ialah Tuhan yang selama ini diimani oleh Musa, diimani oleh Harun, diimani oleh Musa. Kemudian tenggelam, kau kata. Lagu mana ucapan terakhir dia tu? Nak kira lagu mana? Allah rakam perkataan tu nak suruh kita ingat, nak suruh kita tahu bahawa sebelum dia nak lenyap, dia nak habis dah putih nyawa dia, dia sebut dia beriman kepada Allah. Lagu mana? Nak mati, tak mati lagi. Tapi nak mati tu, lepas tu nak kira mana? Allah ampunkan dia ke? Laknat Allah atas dia, atas perbuatan dia sebelum ni ke? Dia ada satu hadis. Hadis ni tuan-tuan boleh buka dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad sebut telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Habr ke Sulaiman bin apa, nanti saya cek balik. Kemudian daripada Sulaiman tu telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Yazid, daripada Ibnu Abbas. Satu ketika Nabi SAW, bila Nabi baca ayat tu, Nabi baca ayat tadilah, ayat yang seolah-olah keimanan Fir'aun tu. Bila Nabi baca qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, Ibnu Abbas kata tiba-tiba Jibril datang menemui Nabi. Lepas Nabi baca ayat tu, Jibril datang menemui Nabi. Lalu Jibril tanya, bukan tanya, Jibril habaq lah, wahai Muhammad, kalaulah sekiranya kamu dapat melihat keadaan ketika Fir'aun tu dalam keadaan dia lagu tu, Nabi zaman dia, masa Jibril mari cerita, tapi seolah-olah Jibril nak habaq kat Nabi, kalaulah wahai Muhammad pada masa Fir'aun dalam keadaan dia lagu tu kamu boleh tengok pada masa tu dia tu lagu mana keadaan dia, teruknya dia. Tapi benda tu tak akan berulang dah. Tapi kalau kamu tengok apa dia, ketika mana, ni Jibril habaq, ketika mana aku telah mengambil tanah liat daripada Laut Merah dan aku jegalkan mulut Fir'aun pada masa tu. Jibril kata dia ambil tanah liat, cekah mulut Fir'aun, sumbat tanah tu dalam mulut. Tak mau bagi apa? Tak mau sempat bagi Fir'aun tu beriman. Kalau boleh, jangan dia ucapkan sesuatu yang boleh membawa kepada keimanan. Jadi habaq di sini, nak habaq boleh jadi perkiraan dia lagu mana. Hak dia habaq ni ucapan mulut ke ucapan hati. Bila Jibril cerita, kalau kamu boleh tengoklah Muhammad pada masa tu ketika aku jegal mulut dia, ambil tanah liat, sumbat tanah tu dalam mulut Fir'aun. Kamu boleh tengoklah keadaan pada masa tu sungguh-sungguh dan amat-amat mengerikan keadaan Fir'aun pada masa tu. Jadi nak habaqnya, Allah telah menutup pintu taubat buat Fir'aun walaupun dia telah tersedar di penghujung jalan. Kerana apa? Allah sebutkan lepas tu, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu nak yakin dan percaya? Allah kata, sekarang ni baru kamu nak yakin dan percaya. Wa qad asaita qabl, sedangkan kamu sebelum ni terus menerus tak pernah berhenti buat kedurhakaan terhadap aku. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu juga salah seorang daripada manusia-manusia yang melakukan kerosakan. Dulu durhaka, dulu ingkar, dulu tak dengar kata, dulu takabur, dulu sombong, dulu duk buat rosak, duk seleweng orang, duk sesat orang. Tiba-tiba baru sekarang kamu nak yakin, baru sekarang kamu nak percaya. Baik, kalau kita tengok di sini,
Ini adalah ucapan daripada Allah, kita kena yakin dan beriman sebab ni ayat Quran. Tapi inilah gambaran kepada manusia yang suatu ketika dahulu tak pernah berhenti daripada melakukan apa? Kerosakan, melakukan maksiat. Dia berasa, sebab itulah Fir'aun ni diceritakan sebab apa dia mengaku Tuhan. Antara satu sebab dari faktor tubuh badan dia ni, dia tak pernah pun bersin. Dikatakan sepanjang hidup tak pernah bersin. Kita ni berapa kali bersin dah sejak hidup ni? Tak tahu nak bilang dah tak. Mungkin hari-hari tu beratus kali bersin. Dia tak pernah bersin, sentiasa sihat, tak pernah sakit. Lepas tu dia memerintah tu, jajahan dia luas. Sebab tu dia sebut di bawah tapak kaki aku lah segara pembendaharaan negara Mesir dan sungai Nil ni. Bukan sungai Nil tu bawah tapak kaki dia. Maksud tapak kaki ni dia memerintah. Tentera dia ramai, tanah jajahan dia luas. Tu menyebabkan dia sombong. Bila sombong dia buat khianat lah. Khianat ke orang tu, zalim ke orang ni. Lepas tu mengaku ana rabbukumul a'la, macam-macam. Jadi tiba saat, sebenarnya sebelum tu, kalau tuan-tuan baca surah Yunus ayat 80 lebih tu, Nabi Musa dah minta doa dengan Allah. Sebelum tu Nabi Musa minta doa dah, supaya turunkan sesuatu pengajaran kepada Fir'aun. Dan inilah makbulnya doa Nabi Musa terhadap Fir'aun. Jadi bila berlaku demikian, apa jadi? Allah sebut dalam surah Qasas, kalau tak silap Nazih boleh cek ayat 41 kalau tak silap. Surah Qasas ayat 1 dia sebut apa? Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la tunsarun. Jumpa tak saya? Takut silap ayat ya. Al-Qasas 41. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ada? Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la tunsarun. Ya. Al-Qasas 41. Sebagai contoh Allah nak abad di sini, kami telah menjadikan bagi kamu tu a'immah, adanya pemimpin-pemimpin yad'una ilan nar, yang akan jadi penyeru manusia ni ke pintu neraka. Maksudnya ada zaman-zaman tertentu, ada pemimpin-pemimpin tertentu yang kerja dia ni buat apa? Menyelewengkan manusia lain, menyesatkan manusia lain. Dialah yang akan jadi pemimpin bagi penyesatan dan penyelewengan tu. Jadi dia bukan ajak orang supaya jadi baik, dia bukan ajak orang ke jalan yang benar, dia bukan ajak orang kepada jalan syurga dan Allah. Tapi dia jadi kepala bagi kesesatan, dia jadi kepala bagi penyelewengan, dia jadi kepala bagi kezaliman. Tak kiralah siapa yang ada sifat tersebut. Maksudnya Allah dah jadikan manusia ada pemimpin-pemimpin macam ni, yang tak tahannya, walaupun kita tahu tu dia bawa jalan kesesatan, follower pun ramai juga. Pengikut pun ramai. Jadi mesti dah bila Allah sebut lagu tu akan ada yang heret kamu, seret kamu kepada jalan neraka, mesti ada pengikut. Wa yaumal qiyamati la tunsarun. Di hari kiamat dia sesekali tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah. Jadi salah seorang termasuk pemimpin yang bersifat demikian, inilah dia, iaitu Fir'aun, yang pernah menyelewengkan ramai manusia, menyesatkan ramai manusia dengan kedudukan yang dia ada sewaktu dia hidup. Tapi di hari kiamat kelak, dia sesekali tidak akan dapat menerima sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang terakhir, fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika bi badanika, kami telah selamatkan kamu melalui perantaraan badan kamu tu. Bukan maksud selamat ni kamu tak mati lemas, tapi kami menyelamatkan kamu, badan kamu hak lemah tu kami bagi ditemui oleh manusia pada hari ini. Orang lain tu tak tahu ke mana, hak 600,000 lagi tak tahu ke mana. Mungkin ada sebahagian dimakan ikan, mungkin hak lama dalam ayat hancur lebur ke apa. Tapi badan Fir'aun tu Allah jaga. Baik, bila kata badan Fir'aun ni Allah jaga, sebenarnya Imam Ibn Abbas dan ulama-ulama salaf yang lain, bukan semualah, sebahagian tu berpandangan
Siapa sebenarnya yang kalau boleh nak tahu Fir'aun ni mati ke tak mati? Siapa hak nak tahu? Geng dia ke geng Nabi Musa? Kalau boleh confirm geng Nabi Musa lah, sebab geng dia tak ada meninggal seorang pun. Siapa lagi nak tahu, sebab semua masuk dalam tu. Kita nak tahu tu, contohlah misalnya kita kata Fir'aun tu nampak Allah tangkup, nampak lemah depan kita. Kalau boleh biar lepas lemah tu nak confirm lah mati ke tak mati ni. Kan lama-lama tenggelam, takut timbul di lain, jadi masalah juga kalau dia hidup lagi. Kalau boleh tu biar confirm mati dia ni. Tapi bila masuk dalam laut yang luas dan besar ni, payahlah nak confirm. Jadi di sinilah Allah nak tunjukkan walaupun dia dah meninggal tapi Allah jaga jasad dia. Contoh Imam Mujahid kata, nunajjika bibadanika ini Allah selamatkan jasad dia itulah, tubuh dia itulah. Kalau Imam Al-Hasan kata tubuh tanpa jasad, memanglah tubuh tanpa jasad, jasad tanpa roh, jasad tanpa roh. Apa beza jasad saja? Kata Mujahid, Allah jaga jasad dia. Kata Imam Al-Hasan, jasad dia tanpa roh. Tak ada beza kan? Kalau jasad ada roh, jadi mayat ke tak? Itu tak jadi mayat. Bila jasad tanpa roh memang mayat. Kemudian ada seorang lagi, nama apa dah kawan tu? Abdullah ibn Shaddad. Abdullah ibn Shaddad kata, maksud jasad dia dijaga ni, bila temui mayat dia tu tak ada kecacatan, tak ada cacat cela. Maksudnya biasanya, contoh kalau orang mati lemah ni, apa berlaku pada mayat? Biasa mayat tu kembung, kita kata tak, mungkin biji mata terkeluar, ataupun ada riuk patah sana, terkehir sana, terkehir sini, kebiasaan orang mati lemah. Tapi Fir'aun ni tidak demikian. Allah jaga badan dia tu seolah-olah macam dia tu bukan ambil daripada hasil daripada mati lemah. Sempurna, elok je tubuh dia tu. Maksudnya tak ada mata terkeluar, tak ada terjegir, tak ada apa, lengkap semua. Kalau kata Ibn Sakh, dia dijaga, maksudnya tubuh dia tanpa jasad, tanpa cacat, sekali dengan baju besi hak dia pakai. Baju besi hak dia pakai. Jadi untuk orang di kemudian hari ni mudah nak kenal, mudah nak cek tu Fir'aun. Kalaulah muka ni berubah, boleh cam tak secara confirm? Bila orang tu mati, kulit muka tercabut, mata terkeluar, untuk kita kata ni biak betul mayat Fir'aun ke mayat siapa? Ramai ni. Tapi bila Allah jaga, betul-betul nampak memang Fir'aun lah, tak ada orang lain dah. Lepas tu baju besi pula hak dia pakai. Untuk cari baju besi dia tercabut masa lemah pi melekat kat tubuh orang lain tu mustahil kan? Boleh bayang tak baju besi dia pakai, tiba-tiba dalam keadaan meronta lemah, tercabut baju besi pi lekat kat Nazih kata. Tiba-tiba orang kata, ni baju besi Fir'aun, muka bukan Fir'aun. Mana ni? Payahlah nak jadi benda macam tu kan. Tercabut dengan elok, maksudnya hanyut, pi lekat dengan elok pada badan seorang. Maksudnya dengan muka Fir'aun, dengan baju besi, baju itulah dia pakai. Jadi hari ni kita boleh tengoklah Ramses II tu kan. Tapi tak pastilah Ramses II tu betul-betul Fir'aun hak mati lemah. Ramses II tu memang salah seorang Fir'aun dalam dinasti Mesir. Tapi nak bagi confirmation dia ke betul-betul hak terlibat pada zaman Nabi Musa, sebab Fir'aun yang Allah sebut dalam Quran ni, dia merupakan isim alam. Kalau belajar nahwu lah, isim alam ni maksudnya Fir'aun tu merujuk pada satu gelaran, dia bukan nama. Bila Fir'aun, maksud dia tu raja yang memerintah Mesir. Contoh isim alam lain, bila kita sebut Kisra, bila sebut Kisra, pemerintah apa? Merujuk pemerintah apa Kisra ni? Kisra pemerintah Parsi. Kalau kita sebut Kaisar, Kaisar Rom. Kalau sebut An-Najashi, maksudnya dia merujuk pada pemerintah Habsyah. Najashi tu bukan nama. Najashi zaman Nabi tu bukan nama. Tu adalah gelaran raja tu. Tapi nama dia As-Samah bin Abjar. Baik, kalau kita contoh Malaysia, kalau isim alam bagi pemerintah kita, Yang di-Pertuan Agong, tapi nama dia bukan Yang di-Pertuan Agong, gelaran dia. Nama dia ikut contoh Sultan sekian-sekian, Sultan sekian-sekian. Tu nama betul dia. Jadi isim alam tu Yang di-Pertuan Agong. Sama macam Fir'aun. Ada sesetengah pandangan nama dia ialah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan.
Ada setengah kata Mus'ab bin Rayyan, bukan bapa tu, anak dia. Sebab tu kalau kita berpandukan kepada the book of Genesis, kitab Taurat tu, dia akan jadi percanggahan cerita. Dalam Taurat cerita yang bela Nabi Musa tu Firaun lain, yang yang seolah-olah macam ni lah gambaran dalam Taurat lebih kurang. Yang bela Nabi Musa Firaun lain. Bila Nabi Musa pi ke Madian tu, Firaun tu mati. Jadi naik Firaun lain memerintah. Jadi bila Nabi Musa balik semula, dia berhadapan dengan Firaun lain. Dikatakan anak kepada Firaun yang sebelum tu. Jadi dia jadi bercanggah kalau kata anak kepada sebelum tu. Sebab Quran cerita Firaun yang kita kenal tu tak ada anak. Kalau ada anak, dia tak ambil lah Nabi Musa tu, sebab isteri dia Asiah tu tak ada anak. Jadi bila tengok tu, berkenan kat budak ni jadikan anak bagi kita. Seolah-olah gambaran yang Quran bagi, mandul Firaun pada masa tu, tak ada anak. Tak tahulah mandul ke tak dapat anak. Tak dapat anak tak semestinya mandul kan. Kadang-kadang betul mandul, kadang-kadang kaedah silap teknik guna tu tak kena. Ada juga ramai macam tu kawan-kawan kita. Contoh, dia kata ustaz macam mana, kawan-kawan kita lah 10 tahun kahwin tak dapat anak. Kita pun sebut lah, mungkin dalam dua tu lah. Kalau benar-benar mandul tak boleh nak buat apa lah, ni kerja Allah. Tapi kadang-kadang kita sebut kat dia, kadang-kadang tak dapat tu silap gaya, silap teknik. Percaturan permainan kita tak kena, tak masuk gol. Tiba-tiba picit hospital, duduk lepas tu jadi sungguh, boleh sungguh. Tak kata teknik hang tak betul lah tu. Maksudnya orang lain 3-4-3, hang pi seorang penyerang, payahlah nak masuk gol. Tu contoh, boleh faham lah tu kan. Kadang-kadang sebab tu, faham ke tak faham ni, senyap faham lah tu. Jadi kadang-kadang mandul betul, kadang-kadang sebab kaedah dan teknik tu tak betul. Jadi mungkin bila jumpa doktor, jumpa pakar tu, pakar ni dia bagi nasihat, alhamdulillah, rupa-rupanya tu je sebab dia dapatlah anak ceretek pula lepas tu. Biasanya orang payah dapat anak, bila dapat seorang tu kebanyakan ramai kan. Ramai anak dia lepas tu, kecil-kecil lah. Okey. Mana tadi? Pi lari dah. Litakuna liman khalfaka ayah. Sebagai apa? Sebagai peringatan ataupun sebagai iktibar kepada orang yang datang selepas kamu. Dulu bila mayat Ramses ni diketemui lebih kurang ke-18, jadi Mesir ni pernah bagi pinjam mayat Ramses ni, mumia Ramses ni, kepada kerajaan Perancis. Perancis bawa balik ke Perancis. Ada seorang profesor nama Maurice Bucaille ke? Nazih tak ingat nama profesor dah. Maurice Bucaille kan? Lebih kurang lah Maurice Bucaille. Jadi dia nak buat uji kaji lah. Dia nak check. Maksudnya dalam ujian tersebut dia jumpa banyak kandungan garam. Kandungan garam ni pun dia jadi kontroversi juga. Bila banyak kandungan garam dalam badan mumia tu, mungkin waktu lemah tu dah dalam laut kan, banyak kandungan garam. Lepas tu ada setengah orang kata kalau nak awet mumia pun kena pakai garam. Jadi ada juga garam. Jadi payahlah, biarlah tu kerja depa lah orang saing tu. Tapi isu dia, bila dia buat kajian-kajian tu, Allah buka pintu hati dia. Jadi bila tanya kawan-kawan Islam dia, rupa-rupanya Quran dah cerita Allah akan jaga badan Firaun ni 1400 tahun dulu dah. Turun ayat kepada Nabi Muhammad cerita yang Allah akan jaga badan Firaun ni. Dia baru nak buat uji kaji hari ni. Jadi dia terfikir, dia kaji, dia belajar, dia kaji, dia belajar. Akhirnya Profesor Maurice Bucaille masuk Islam. Dia masuk Islam hasil daripada kaji Firaun. Bukan kata orang pi dakwah Islam pada dia, tak. Bukan kata dia pi tanya orang lain untuk belajar tentang Islam, tak. Tapi asalnya kajian tentang Firaun. Tengok, Allah ambil iktibar. Silap tu, Allah ambil iktibar. Kita ambil iktibar daripada kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada kajian macam tu pun Allah buka pintu hidayah. Kadang-kadang menerusi kisah Firaun ni boleh membuka pintu hidayah kepada orang yang jenis perangai mirip-mirip Firaun. Sekurang-kurangnya aku ni macam sipi-sipi Firaun ni, sombong tak habis, congkak tak habis, takbur tak habis. Tiba-tiba Firaun hujung-hujung jadi lagu ni, kan aku pula hujung-hujung lagu ni, bimbang. Ada je orang berasa lagu tu dia insaf.
Takut jadi mati dia tu sama kan, dia berasa duk zalim kat orang, duk khianat kat orang, duk aniaya kat orang. Takut hujung dia pun jadi macam Allah timpa kata Firaun. Dia jadi baca kisah ni, dia insaf. Ada juga. Harap-harap begitulah. Tapi Allah sebut, ni penting ayat di belakang selalunya. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan daripada manusia sentiasa lengah, sentiasa lalai daripada memperingati tanda-tanda kekuasaan kami. Allah cerita dah benda tu. Nak jadikan mayat ni sebagai iktibar, nak jadikan mayat ni sebagai peringatan. Tapi Allah sebut, tapi kebanyakan manusia sentiasa lalai daripada peringatan kami. Akibat lalai tersebut, ada lagi tak orang perangai macam Firaun hari ni? Patut bila semua orang baca Quran baca ni, takkan ada dah macam perangai macam tu. Tapi hakikatnya, ada lagi. Maksudnya, ada lagi lah. Memang akan ada. Semua sekali ke atau sebahagian? Contoh, antara perangai Firaun mengaku Tuhan. Hari ni ada, berhenti dah kau orang mengaku Tuhan. Patutnya, Firaun mengaku Tuhan, kena lagu tu, pakat senyap belakang lah. Tiba-tiba berhenti dah kau mengaku Tuhan, ke ada lagi yang mengaku Tuhan? Maksudnya, tak habis lagi. Betul lah Allah kata kebanyakan manusia lalai. Hak sombong macam Firaun, ke semua tu tawaduk, khusyuk semua dah. Ada lagi hak takabur, sombong, ada. Hak berasa kekuasaan, kepimpinan segala tu milik dia, ada. Hak zalim kat orang, ada. Hak menaya orang, ada. Hak tindas orang, ada. Padahal duk baca dah ni, tapi Allah kata tetap akan ada. Lepas tu bila hak macam tu tetap ada, hukuman yang Allah akan bagi kepada orang yang hak macam tu sama seperti Firaun, agak-agak akan ada lagi tak? Akan ada lagi. Bukan maksud nak suruh timpa dia tu tak semestinya mati lemah dalam laut macam Firaun. Tapi nak habaknya bentuk dan cara Firaun dimatikan tu, pasti akan ada jenis hak manusia yang bila nak mati tu baru dia, sekarang baru aku beriman. Tu. Bukan maksud saya semestinya kalau dia buat perangai persih macam Firaun tu, dia nak mati pun mati dalam laut. Tak. Maksudnya cara Firaun nak dimatikan tu, dia tu beriman, insaf waktu dah di hujung sakarat maut. Tu kita tak mau. Sebelum ni duk buat jahat, duk buat dosa, duk buat aniaya, bila mari di sini orang sebut apa, nak putus, orang Penang sebut apa? Kalau Kelantan dia ambil lebih kurang macam bahasa Quran, gor-gor, dia sebut geragan. Kalau istilah kata sebut ni nak mari geragan ni. Geragan kata gor-gor kan, ayat Quran. Geragan tu nak putus nyawa lah. Kalau orang Penang, kalau nak kadang tu dia sebut apa? Nak habis, nak putus, nak habis lagu tu ajalah. Tak ada istilah. Tak apalah, maksudnya kita tak maulah saat-saat macam tu baru kita nak insaf dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua peringatan-peringatan ni, inilah dia ada hubung kait dengan kisah akhir zaman. Allah cerita benda ni, dia ada connection tuan-tuan. Bila kita baca benda-benda ni, apa hubungan dengan akhir zaman? Hubungan dengan akhir zaman ialah benda-benda ni akan mai balik dah akhir zaman. Saya dah cerita sebelum ni, hampir keseluruhan perangai umat-umat Nabi terdahulu akan mai balik. Hak jenis zaman Nabi Nuh contoh. Nabi Nuh tak berhenti bersyarah, tak berhenti dakwah dulu sebab duk sembah berhala. Patut bila mari banjir besar, lepas pada tu seorang pun tak berani dah nak sembah berhala. Tapi hakikatnya zaman Nabi Nuh dulu hanya ada 5 patung saja. Mari zaman ni berapa patung? Tak boleh nak bilang dah, tak tahu berapa. Benda tu tak habis. Contoh mari zaman Nabi Hud, umat dia mengagungkan materialism. Maksudnya duk bangga bangunan tinggi, duk bangga pencakar langit, tapi mengabaikan syariat Allah. Mari zaman ni ada lagi tak? Mari zaman Nabi Lut, LGBT. Mari zaman kita patut dah terbalik bumi ni tuan-tuan, terbalik bumi. Kalau fikir sekali, tak berani dah. Hakikatnya ada lagi tak LGBT? Ada lagi. Mari pula zaman Nabi Syuaib, tipu menipu dalam timbangan, tipu meniaga, tipu ni. Ada lagi tak orang menipu meniaga? Ada lagi. Maksudnya dia tetap akan ada.
Bila akan ada tu, sebab itulah nak suruh beringat. Hubungan akhir zaman ni dia tambah dengan fitnah. Isu yang kita kaji sebenarnya tentang akhir zaman, konklusi dia bagaimana kematian kita berakhir. Tu yang kita bimbang. Pasal apa duk cerita pasal Dajjal tak berhenti, cerita pasal fitnah akhir zaman tak berhenti. Bila sebut pasal mati, semua orang akan mati. Rasul pun wafat, Nabi pun wafat, saya akan mati, abang akan mati, kakak akan mati, semua orang akan mati, tu biasa. Tapi isu paling besar, bila kita nak mati besok, apa keadaan kita nak mati? Tu hak poin kita duk bincangnya. Kalau nak mati saja-saja macam, nak mati tak macam kaum Nabi Nuh? Nak tak mati macam kaum Nabi Nuh? Kalau boleh tak maulah. Macam kaum Nabi Lut, tak mau. Semua tu, sebab itulah kita belajar tentang akhir zaman ni. Tak mau mati dalam keadaan sebagaimana manusia-manusia yang dimurkai dan dilaknati Allah mati. Nak mati sebagaimana orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang Allah redha. Tu je. Nak fikir pasal mati, semua mati. Tapi kita nak mati lagu mana? Kalau nak tak fikir nak mati lagu mana, tak payah tahu tentang Dajjal, tak apa. Mari Dajjal pun jadi pengikut dia. Mati ke tak mati jadi pengikut Dajjal? Mati juga. Dah kalau kata tak fikir nak mati lagu mana, jadi pengikut Dajjal pun tak apa, mati juga. Jadi orang jahat ke jadi orang baik? Kalau tak mau fikir mati lagu mana, jadi orang jahat pun akan mati. Jadi orang jahat tak apa. Tapi yang belajar tentang jahat, belajar tentang baik, belajar tentang Dajjal, belajar tentang Nabi ni sebab nak mati yang baik. Nak elak fitnah-fitnah tu, tak mau kita terjebak. Itulah connection dia. Jangan sesekali memisahkan sekerang tadi. Jadi seolah-olah ni zaman ni tak ada kena mengena, ni zaman ni tak ada kena. Tak. Dia ada connection, dia ada kena mengena. Peringatan untuk kita semua. 9.40 boleh berhenti tak? Kita mari lain pula. Hari ni memang penat sungguh. Sebab hari Rabu biasa apa? Sekolah. Aku curriculum standard 5.30 pukul 6 baru balik. Tu yang letih tu. Sehari lah seolah-olah di sekolah. Padahal orang hak kerja lain pukul 5 tu standard hari-hari kan. Cikgu jadi berat kan, sebab selalu balik pukul apa? Lalu balik pukul 1.30, balik pukul 2. Tiba-tiba kena balik pukul 5. Dia rasa berat. Kalau balik pukul 5 hari-hari tak ada masalah. Macam orang kerja kilang, orang apa, dia kalau time tu dia balik hari-hari. Tapi memang penat sungguh lah. Penat sungguh. Sebenarnya bukan apa, kalau kita setakat kerja, okey, kita nak kena jaga siapa ni? Nak kena jaga budak-budak tu lah yang letih. Kalau kita sekadar murid tak ada, kita buat kerja kita, tak apa. Pukul 7, pukul 8 tak apa. Ni nak kena buat kerja kita, nak kena jaga budak, nak kena handle budak, nak kena buat sukan, nak kena mengajar, letih lah. Bila letih pun, malam pun letih juga. Tapi letih-letih pun okey lagi tak? InsyaAllah lah sama-sama kita ambil pelajaran dan iktibar daripada 3 ayat yang kita bacakan pada malam ini. Yang baik tetap datang dari Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.